kecap cili. Ni favorite ni. Cik Sabia. Assalamualaikum. Dah siap dah semua? Alhamdulillah semua dah siap. Semua dah siap eh? Oh, masya-Allah, menarik. Tengok oh. Baiklah masya-Allah. Banyak sayur eh. Itu wajib. Wajib. Sayur wajib eh. Masya-Allah. Apa yang best hari ni? Yang best hari ni apa? Hari ni ada petai kamilis. Petai kamilis. Lagi? Sotong kari. Ni apa? Sotong kari? Yes. Oh, baik. Lagi. Yang wajib ni ada. Itu apa tu? Mangga lah. Mangga. Masya-Allah. Udang kunyit pun ada eh. Sambal sotong. Yang paling banyak orang beli, yang biasa cepat habis lah, yang cepat habis. Ayam goreng. Ayam goreng eh. Masya-Allah, ayam goreng eh. Ayam goreng. Baiklah. Kerabu. Ini hari ada 2 kerabu eh? Dua. Ni pucuk paku. Ini kerabu apa? Kerabu pucuk paku dengan toge. Pucuk paku dengan toge eh? Oh, masya-Allah. Oh, 2 kerabu hari ni. Nak rasa yang ni boleh? Boleh. Sikit nak sikit. Nanti macam buat. Nanti buat eh. Oh, baik ni. Tengok menu hari ni. Ini apa makan mak. Nampak. Oh, masya-Allah. Blender. Dia pakai apa ni? Ni santan, perikit, sambal, Oh, cili. Oh, Semua pakai. ni Sedap ni. betul-betul taste orang lama. Orang tua-tua punya. Kalau kat rumah orang buat ni kan. Tengok tu. Segar-segar. Suka segar. Oh, digaul. Yang penting cepaku kau celur tau. Ha? Cepaku kena celur. Oh, kena celur. Okey. Atau rebus. Rebus kejap. Dalam banyak-banyak sayur ni lah cepat dia. Ni. Kerabu tu lah. Kerabu memang favourite lah. Sikit. Oh, masya-Allah, tengok tu. Dia ada bawang-bawang sedap ni. Ini cukup. Kalau macam ni pun dah komplit dah ni. Masya-Allah. Kan sayur pun cukup. Dia tak ada